Orang yang makan riba. Ramai tak makan riba hari ni? Ramai. Pinjaman riba dengan bank kan. Sebahagian pinjaman yang bukan Islam, yang konvensional, yang insurans, bukan takaful. Takaful Islamik yang terlibat dengan riba jutaan umat Islam. Nabi kata, aku melihat pemakan riba dibesarkan perut mereka oleh Allah dalam neraka sampai tak boleh bergerak. 100 kilo pun kita boleh berjalan lagi kalau badan kita 100 kan, 120, 130. Ni sampai besar perut tu tak boleh bergerak. Siksaan kepada orang pemakan riba. Yang berzina, riba pun banyak di Malaysia, zina pun banyak di Malaysia. Zina pun banyak. Yang zina, Nabi kata aku tengok mereka ni dalam neraka, dia pegang daging elok di tangan. Di sebelah dia ada daging busuk lagi menjijikkan. Dia duk makan, duk ratah hak busuk tadi ni. Tuan-tuan, daging busuk jadi macam mana? Bangkai. Daging dah busuk dah, dia berulat, dia menjijikkan, kata Rasulullah. Dia duk makan tu, makan betul. Kena makan hak daging jijik tadi ni sebab dia penzina dulu. Kemudian Nabi tengok juga yang makan harta anak yatim. Mulut mereka jadi muncung macam unta duduk dalam neraka Jahannam. Mereka masukkan ni hak makan harta anak yatim, kepingan-kepingan api seperti batu halus masuk dalam mulut, masuk api, makan. Dan kemudian keluar semula api-api itu daripada dubur mereka, kata Rasulullah. Ulang buat, makan, keluar api itu makan. Kita letak api ni lilin, tak seminit pun rentung jari ni. 60 saat, letak 60 saat ni, makan api. Itu 2-3 contoh daripada puluhan jenis siksaan yang ada dalam neraka Jahannam. Wal a'yadzubillah.